Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak semua. Video kali ini aku nak respon pasal perangai tokoh besar budak-budak Wahabi iaitu Mazhar yang selalu menyalahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bila ada individu yang buat ajaran sesat, dia kata ini punca Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada saja yang pelik-pelik sikit, dia akan kata ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asal benda tak elok je, semua bubuh atas Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baru-baru ni ada cerita pasal Pak Sumit solat Jumaat dengan orang Bunian. Ini satu cerita, mungkin benar, mungkin tidak. Tak wajib kita percaya pun. Tapi Mazhar buat bagi nampak teruk dan sesat. Kemudian dia kata ini punca Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal solat bermakmumkan jin ni pernah berlaku pada salaf. Tapi Mazhar buat bagi tak nampak. Mazhar pun tahu tapi tak bagi tahu kat hangpa. Sebab dia nak guna untuk burukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak tahu apa dosa Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dengan dia. Ini perangai huduh, hati penuh dengan toksik. Jadi kali ini aku nak jelaskan kejahatan individu di dalam mana-mana kumpulan tidak semestinya itu melambangkan identiti kumpulan tersebut. Sebelum tu kita tengok video dia dulu. Cerita Walid nak Dewi ajaib-ajaib ni. Ini agama yang realistik. Kalau semua orang jadi tok guru, jadi ajaib, jadi wali terbang sana terbang sini, macam digambarkan oleh sebahagian Habib Karut yang datang ke Nusantara ini. Ini ada pula satu orang buat cerita, kononnya ada wali di Kedah tak semayang Jumaat tapi duduk semayang dengan Bunian. Kalau kaedah ini diterima, ramai nanti tak semayang. Hang tak semayang ke? Aku semayang dengan Bunian. Nanti dia kata, tak, itu untuk wali. Macam mana kau nak tahu dia wali ke tak? Hampa punya wali yang pakai seluar pendek, tak pakai baju isap rokok pun hampa nanti wali majzub. Inilah bahana dakwaan golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini. Mereka menghalalkan pakai perkara pelik dengan menggunakan jenama ini. Tak semayang, semayang dengan Bunian. Mengandung kerana mandi di Tasik Dayang Bunting. Benda-benda pelik-pelik macam ni. Wali mereka terbang sana, terbang sini. Ajaib. Ini Nabi diracun oleh Yahudi. Terasa racun itu. Kerana hidup dunia adalah ujian. Kalau Allah jadikan Nabinya itu super power, apa pun tak berlaku kepada Nabinya, kita tak boleh mencontohinya. Kita akan kata Nabi tak apalah, orang baling batu jadi kurma, jadi tamar. Orang racun jadi ayak sirap. Ya. Orang racun jadi madu. Tak, racun-racun. Yahudi pula tu yang racun. Baik. Bayangkan, satu orang Asy'ariyah buat salah. Tiba-tiba 1000 tahun tradisi ilmu Islam pun kena tuduh sesat. Logik macam ni aku rasa hanya layak dipakai di alam kartun. Tapi sayangnya berlaku di dunia yang nyata. Hari ini aku nak jawab bagaimana nak balas tuduhan. Asy'ariyah dan Maturidiyah punca kesesatan. Bukan dengan maki, bukan dengan emosi, tapi dengan akal, dalil dan sindiran penuh kasih sayang. Logik orang salahkan Asy'ariyah sebab seorang buat salah lebih kurang macam ni lah. Ada satu doktor tersilap bedah, maka semua doktor dalam dunia patut dibuang kerja. Atau ada satu budak sekolah mencuri, maka seluruh sistem pendidikan patut ditutup. Atau ada satu peniaga menipu, maka semua bisnes halal pun diharamkan. Kalau begitu adilkah? Kalau seorang salafi maki ulama Asy'ariyah, maka nak kata salafiyah itu ajaran makian? Ini kita panggil dalam ilmu mantik falasi generalisasi melampau. Yakni salah seorang, semua kena. Tapi pelik, dalam Islam kita diajar adil, bukan emosional. Allah Ta'ala dah ajak dalam Quran yang bermaksud seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Surah Al-An'am ayat 164. Maksudnya kalau seorang Asy'ariyah buat dosa, itu dosa dia, bukan dosa Imam Abu Hasan Asy'ari. Sama juga kalau ada salafi kutu Asy'ariyah, itu salah dia, bukan salah Syekh Ibn Taymiyah. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, kamu semua bertanggungjawab atas perbuatan kamu sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keadilan Islam itu jelas. Salah siapa, dia yang jawab. Tak pernah ajak untuk pakai gaya main tuduh kuih rata. Sekarang mari kita tanya, siapa yang bangunkan Tamadun Islam? Ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah. Siapa ulama hadis yang kita belajar sampai hari ini? Imam Nawawi, Asy'ariyah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Asy'ariyah. Imam Al-Ghazali, Asy'ariyah. Imam As-Sayyidi, Asy'ariyah.
Kalau betul Asy'ariyah punca kesesatan, kenapa zaman kegemilangan Islam dipimpin oleh mereka? Kenapa Islam boleh kuasai Andalus, Afrika Utara, Syam, India? Semua masa tu Asy'ariyah. Atau mungkin ada yang tak baca sejarah, atau baca tapi baca buku kecil cetakan pasar malam. Kadang-kadang bila orang ketandusan hujah, dia cari kambing hitam. Dia tak mampu hujah Asy'ariyah dari sudut ilmu, maka dia buat shortcut. Tengok tu orang Asy'ariyah tu buat salah. Kan sesat. Itu lebih kurang macam orang gagal exam, salahkan pensyarah. Atau budak kena reject cinta, salahkan seluruh jantina manusia. Come on lah. Kalau nak berdebat, debat secara akademik, bukan gaya budak nakal kena marah. Allah ajak kita, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan bukti kamu jika kamu benar. Surah Al-Baqarah ayat 111. Maka kita cabarlah dengan penuh hormat. Tunjukkanlah bukti dengan ilmu, dengan fakta sejarah, dengan dalil syarak, bukan sekadar sangka-sangka atau emosi murahan. Kalau tidak, maaf cakap, komen kosong tanpa bukti hanyalah bunyi nyamuk di tepi telinga. Semoga Allah lapangkan dada kita semua untuk cintakan kebenaran, dan semoga Allah pelihara lidah kita dari menzalimi ahli kebenaran. Ingat, Islam itu adil, dan ahli sunnah sebenar, sama ada Asy'ariyah, Maturidiyah atau Fudala Hanabilah, semua mereka mahukan satu, iaitu akidah tauhid yang sahih. Cuma cara pendekatan berbeza. Jangan kerana benci kita zalim, jangan kerana suka kita buta. Kesimpulannya, kita tidak boleh menyalahkan sesuatu kumpulan dengan disebabkan seorang individu daripada kumpulan tersebut membuat kesalahan. Kalau macam tu, adakah Islam ni tak betul sekiranya ada penganut agama Islam yang buat perkara yang tak betul? Jadi, lebih-lebih perleh ni, mereka sedang giat nak menjatuhkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi, filem bid'ah itu sebagai salah satu benda yang menjadi dalil bagi mereka lah sekarang melebihi kitab Bukhari dan Muslim. Jadi, mereka ni bukan kira apa, janji boleh bahan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Filem pun mereka boleh jadikan sebagai hujah. Walaupun filem tersebut ada adegan-adegan lucah, tapi mereka kata tak apalah, lucah pun lucah. Janji Asy'ariyah dan Maturidiyah kena bahan dengan kita. Janji Asy'ariyah dan Maturidiyah ni kita boleh memburukkan mereka ni di depan masyarakat. Itu dia makan penyakit hati dan toksik. Sebab tu Dr. Kamilin sendiri mengatakan dia rasa lega apabila dia tinggal kumpulan-kumpulan tersebut. Ya, depan masyarakat, mereka buat muka sopan santun, baik, cakap lemah lembut. Tapi belakang, seperti mana Dr. Kamilin cakap, perangnya dia tak sama dengan yang kita duk nampak sekarang ni. Itu semua lakonan. Mereka ni kan pandai berlakon. Duk berkawan dengan artis, duk berkawan dengan pengarah filem. Jadi aku ulang balik, kesalahan individu di dalam sesuatu kumpulan atau golongan tidak boleh dijadikan hujah bahawa kumpulan tersebut tidak benar ataupun kumpulan tersebut sesat. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.